Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita diberikan peluang, waktu dan kesempatan untuk bersama-sama menjayakan Minggu Pengurusan Pelajar Baharu sesi 2026-2027. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada semua pelajar yang berjaya terpilih untuk mengikuti pengajian di program matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Kejayaan ini bukan sahaja mencerminkan kecemerlangan akademik, malah membuktikan bahawa anda merupakan antara kelompok pelajar terbaik yang berpotensi besar untuk mencorakkan masa depan negara. Saya juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada ibu bapa yang telah memberikan kepercayaan kepada program matrikulasi sebagai pilihan pendidikan anak anda, tuan-tuan dan puan-puan. Percayalah, hari ini bukan sahaja menandakan permulaan perjalanan akademik, tetapi juga bermulanya satu fasa penting dalam penentuan hala tuju masa depan anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan. Hadirin dan hadirat sekalian, dalam mendepani perubahan dunia yang semakin kompleks, dipacu oleh kemajuan teknologi, kecerdasan buatan dan persaingan global, sistem pendidikan negara tidak terkecuali daripada melalui satu transformasi yang signifikan dan menyeluruh. Sehubungan dengan itu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah meluncurkan Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035 yang turut merangkumi Rancangan Pendidikan Malaysia sebagai panduan dan kerangka baharu sistem pendidikan negara bagi tempoh 10 tahun yang akan datang. Rancangan ini bukan sekadar dokumen dasar tetapi merupakan kompas dan penetapan sasaran wajib capai dalam memastikan sistem pendidikan negara kekal relevan, dinamik dan berdaya saing di peringkat global. Rancangan ini membawa satu anjakan penting dalam pendidikan negara yang menekankan pembangunan insan secara menyeluruh. Hasrat utamanya adalah untuk melahirkan insan sejahtera, iaitu pelajar yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik tetapi juga mempunyai sahsiah yang baik, kemahiran yang relevan serta keupayaan untuk menghadapi cabaran dunia masa kini. Impaknya, kejayaan pelajar tidak lagi diukur semata-mata berdasarkan keputusan peperiksaan, tetapi turut dilihat melalui keupayaan mereka untuk berfikir secara kritis, menyesuaikan diri dengan perubahan serta memberi sumbangan yang bermakna kepada masyarakat dan negara. RPM 2026-2035 menekankan hasrat untuk melahirkan insan sejahtera yang seimbang dari segi intelek, sahsiah dan kemahiran, selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Dalam konteks ini, KPM memberi fokus kepada pembentukan 5 ciri utama murid, iaitu murid yang beradab, murid yang berilmu, murid yang berkemahiran serta murid berdaya tahan dan berkeyakinan. Dalam program matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia, usaha ini diterjemahkan secara langsung melalui pengisian akademik dan co-curriculum yang dilaksanakan. Sehubungan dengan itu, bahagian matrikulasi Kementerian Pendidikan sentiasa komited merangka pelbagai inisiatif strategik bagi memastikan pembentukan ciri-ciri murid ini dapat direalisasikan melalui pelaksanaan program yang menyeluruh dan berimpak tinggi. Dari sudut akademik, pelajar didedahkan
kepada pendekatan pembelajaran yang menekankan kefahaman konsep, pemikiran kritis serta keupayaan mengaplikasikan ilmu dalam pelbagai situasi. Proses pembelajaran ini bukan sahaja tertumpu kepada pencapaian hasil pembelajaran melalui aktiviti perbincangan, pembentangan, kerja berkumpulan serta penyelesaian masalah. Melalui pendekatan ini, pelajar bukan sahaja dibentuk menjadi individu yang berilmu, tetapi juga memiliki kemahiran untuk berfikir, berkomunikasi dan bekerjasama. Dalam masa yang sama, penglibatan dalam pelbagai aktiviti co-curriculum, kepimpinan serta program kebangsaan memberi peluang kepada pelajar untuk berinteraksi, bekerjasama dan memimpin. Melalui pengalaman ini, pelajar dibentuk menjadi individu yang beradab dan berkeyakinan. Justru program klasik Kementerian Pendidikan turut menekankan pembangunan kepimpinan pelajar secara menyeluruh melalui penglibatan aktif dalam Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar JPP, pembimbing rakan dinamik PRD dan Ketua Kecemerlangan Akademik KKA. Selain itu, pelajar juga berpeluang menyertai pelbagai program dan aktiviti peringkat kebangsaan yang dianjurkan oleh Bahagian Klasik dan Pendidikan, merangkumi bidang co-curriculum, STEM, inovasi, teknologi, kepimpinan, kesukarelawan, keusahawanan, bahasa dan pembangunan sahsiah. Program-program ini dirangka bagi memberi ruang kepada pelajar mengembangkan potensi diri secara holistik serta meningkatkan daya saing di peringkat nasional dan global. Pelibatan pelajar dalam program-program ini bukan sahaja mengasah kemahiran komunikasi dan kepimpinan, malah membina daya tahan, semangat berpasukan serta keupayaan pelajar untuk berfikir dan bertindak dalam situasi sebenar, sekaligus menyokong pembentukan pelajar yang menyeluruh. Dalam erti kata lain, pengisian akademik dan co-curriculum ini menyokong pembentukan kelima-lima ciri murid yang digariskan dalam rancangan pendidikan Malaysia, iaitu pelajar yang berilmu, beradab, berilmu, berkemahiran, berdaya saing dan berkeyakinan. Selain itu, suasana pembelajaran di program edukasi yang intensif dan mencabar turut memberi daya tahan dalam diri pelajar, di mana mereka belajar untuk mengurus tekanan, menyesuaikan diri dan terus berusaha mencapai kejayaan walaupun dengan cabaran. Jelaslah bahawa program edukasi bukan sahaja menyokong kecemerlangan, tetapi turut menjadi pemacu utama dalam merealisasikan hasrat Kementerian Pendidikan untuk melahirkan insan sejahtera seperti digariskan dalam Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. Saya menyeru semua pelajar baru agar memanfaatkan sepenuhnya peluang ini dengan mengikuti pembelajaran secara aktif, melibatkan diri dalam aktiviti co-curriculum dan memperkukuhkan kemahiran insaniah. Saya berharap agar program edukasi Kementerian Pendidikan akan terus melahirkan insan ataupun generasi yang bukan sahaja berjaya di Menara Gading, tetapi juga menjadi pemimpin masa hadapan yang berintegriti, berwibawa dan berjiwa besar. Inilah generasi yang akan mencorakkan masa depan negara. Generasi yang bukan sekadar mengejar kejayaan, tetapi mencipta makna dalam setiap langkah kehidupan mereka. Masa depan bukan milik mereka yang menunggu, tetapi milik mereka yang berani melangkah. Akhir kata, saya mengucapkan selamat maju jaya
kepada semua pelajar baharu program klasik Kementerian Pendidikan Malaysia sesi 2026-2027. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam KMK, kualiti menjana kecemerlangan. Kepada para waris, datuk-datuk, datin-datin, ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama untuk taklimat waris KMK bagi sesi 2026-2027 secara atas talian. Tahniah dan syabas kerana berjaya menyambung pelajaran di kolej ini. Terima kasih juga diucapkan kerana memberi kepercayaan kepada KMK untuk menggalas tanggungjawab meneruskan usaha mendidik ilmu dan adab anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan. Saya mewakili warga KMK amat berbesar hati menerima kehadiran anak-anak sekalian sebagai anggota keluarga besar kami bagi sesi ini. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, KMK yang tersegam indah ini mula dibina pada tahun 2001. Terletak 1 km dari Pekan Changlun dan mula beroperasi pada Mac 2003 serta mempunyai keluasan 76.8 ekar. Kolej ini telah beroperasi selama 23 tahun. Bagi memastikan KMK mencapai visi dan misi, pihak kolej sentiasa memastikan setiap prosedur kerja dan kerja buat mematuhi standard kualiti yang telah ditetapkan. Kolej Matrikulasi Kedah telah mendapat pengiktirafan MS ISO 9001-2015 daripada pihak SIRIM mulai April 2007. Pengiktirafan ini penting bagi memastikan perkhidmatan yang disediakan sentiasa memenuhi kehendak pelanggan iaitu KPM, universiti, waris dan warga KMK. Saya ingin memperkenalkan barisan pengurusan tertinggi serta pengurusan Kolej Matrikulasi Kedah. Jumlah keseluruhan kekuatan sumber manusia di institusi ini ialah seramai 287 orang, merangkumi 7 pegawai pengurusan kolej, 214 pensyarah akademik dan 66 staf bukan akademik, sekaligus mencerminkan keupayaan tenaga kerja yang mantap dan menyeluruh. Terdapat berbagai kategori kepakaran dalam kalangan pensyarah di Kolej Matrikulasi Kedah yang membuktikan tahap profesionalisme dan kualiti pendidikan yang tinggi, iaitu 18 orang diiktiraf sebagai subjek matter expert, 13 orang pensyarah cemerlang, 7 pensyarah memiliki kelulusan PhD dan 87 orang memiliki kelulusan sarjana iaitu master dan terdapat 14 pensyarah dari lulusan luar negara. Kebolehpasaran pelajar Kolej Matrikulasi Kedah ke institusi pengajian tinggi kekal berada pada tahap yang amat membanggakan dengan pencapaian 100% kemasukan ke IPT bagi 5 tahun berturut-turut, bermula dari tahun 2021 hingga 2025. Selain IPTA, pelajar matrikulasi juga boleh memohon ke IPTS, IPG, PPC dan universiti di luar negara. Peratus pelajar Kolej Matrikulasi Kedah yang mendapat tawaran ke universiti awam berdasarkan pilihan utama adalah tinggi, iaitu sebanyak 82.25% pada tahun 2025.
PPC ialah program yang menawarkan beasiswa pengurusan persekutuan untuk pengajian ijazah sarjana muda bidang STEM, perakaunan dan bahasa Inggeris di universiti terkemuka luar negara dan seterusnya. Pelajar ini akan menjadi tenaga pengajar di Kolej Matrikulasi KPM setelah berjaya menamatkan pengajian. Bilangan pelajar KMK yang berjaya ke program ini pada tahun 2025 ialah seramai 4 orang. Berikut ialah paparan takwim program matrikulasi bagi sesi 2026-2027 untuk rujukan para ibu bapa dan waris. Pelajar di Kolej Matrikulasi Kedah sentiasa aktif melalui berbagai pelibatan yang menyeluruh merangkumi peringkat kebangsaan, negeri, kolej serta komuniti. Penyertaan dalam aktiviti ini bukan sahaja dapat memupuk sasiah yang seimbang, malah turut menyumbang kepada pengumpulan markah ko-kurikulum sebanyak 10%. Berikut adalah beberapa senarai pencapaian aktiviti pelajar pada sesi-sesi yang lalu. Antara bentuk kebajikan yang disediakan oleh pihak kolej adalah seperti berikut: bantuan sara hidup pelajar, insurans, zakat bagi pelajar yang layak, kemudahan koperasi. Koperasi juga menguruskan perkhidmatan bas khas ke destinasi tertentu semasa cuti semester dengan bayaran yang berpatutan. Wakalah zakat, antara inisiatif yang dilaksanakan di bawah Wakalah Zakat KMK termasuklah bantuan bencana alam, one-off, zakat sempena perayaan kepada pelajar asnaf, bantuan rawatan dan bantuan pengajian. Selain itu, kemudahan lain yang disediakan ialah kemudahan untuk pelajar OKU, urusan ke klinik, permohonan pulang ke rumah di mana pelajar perlu berurusan di Serambi, kebenaran outing mingguan tertakluk kepada peraturan kolej, kebenaran pulang bermalam, outing, lawatan waris dan pulang bermalam. Bagi memastikan keselesaan dan kesejahteraan pelajar sepanjang tempoh pengajian, pihak kolej telah menyediakan berbagai kemudahan yang lengkap dan kondusif. Antaranya masjid, mesin dobi di asrama, kafeteria, pejabat pos dan etika pengepusan surat atau barang, mesin ATM, perpustakaan, tempat beriadah dan etika ketika beriadah. Pihak kolej turut menyediakan kemudahan pengangkutan berupa bas dan van kolej bagi kegunaan pelajar terutama untuk aktiviti luar kolej seperti lawatan akademik, pertandingan, program khidmat masyarakat dan lain-lain yang melibatkan penyertaan pelajar. Urusan rasmi seperti ke hospital atau program anjuran kementerian. Semua penggunaan pengangkutan ini akan diuruskan dan dikawal selia oleh pihak kolej bagi memastikan keselamatan dan kebajikan pelajar sentiasa diutamakan. Di Kolej Matrikulasi Kedah, pelajar diberi pelbagai ruang dan peluang untuk mengembangkan potensi diri dan kepimpinan, di samping mendapatkan sokongan emosi dan akademik yang sewajarnya. Antaranya, perkhidmatan kaunselor, Matric Excellent Programs (MEPRO) iaitu platform khas untuk mencongkel bakat kepimpinan dan kecemerlangan diri dalam kalangan pelajar dengan bantuan pensyarah dan coach. Bagi pelajar yang berminat dengan kepimpinan, anak-anak pelajar boleh menyertai Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar JPP, iaitu memberi peluang kepada pelajar memimpin dan mewakili suara rakan-rakan dalam pelbagai aspek kebajikan dan aktiviti kolej. Peer Assisted Learning iaitu PAL, iaitu inisiatif pembelajaran secara rakan sebaya untuk mengukuhkan pemahaman pelajar
dalam subjek tertentu. Pembimbing rakan dinamik PRD iaitu sekumpulan pelajar terlatih yang berperanan membantu rakan dari sudut emosi, sosial dan sasiah diri. Pihak kolej sangat menitik beratkan aspek disiplin demi memastikan suasana pembelajaran yang kondusif, selamat dan berintegriti. Antara rujukan utama bagi pengurusan disiplin pelajar adalah Akta 174 iaitu Akta Institusi Pelajaran 1976 merangkumi peraturan tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap pelajar institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Peraturan Pelajar Program Matrikulasi KPM di mana menyediakan garis panduan terperinci berkenaan tingkah laku, pemakaian, pergerakan dan etika pelajar di kolej. Perjanjian pembiayaan pelajar merakumi syarat-syarat penerimaan bantuan kewangan yang turut berkait rapat dengan komitmen terhadap tata tertib. Memo dan surat arahan dari Kolej Matrikulasi, Bahagian Matrikulasi dan KPM. Arahan resmi berkala yang wajib dipatuhi oleh semua pelajar. Pengurusan disiplin pelajar di Kolej Matrikulasi Kedah adalah berpandukan kepada Akta 174 yang merupakan akta khusus bagi mengawal selia kelakuan pelajar institusi pengajian tinggi di bawah KPM. Pelajar yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tata tertib mengikut kategori kesalahan yang dilakukan. Antara jenis hukuman yang boleh dikenakan di bawah Akta 174 termasuklah amaran resmi daripada pihak kolej, denda tidak melebihi RM500, larangan menggunakan kemudahan kolej dalam tempoh tertentu, gugur jawatan dalam organisasi pelajar, penggantungan daripada mengikuti kursus pengajian dan pengusiran daripada institusi bagi kesalahan berat. Antara kesalahan yang sering dilakukan oleh pelajar adalah ponting kelas. Pihak kolej amat serius dalam memastikan pelajar mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan. Justeru itu, pihak kolej amat mengharapkan kerjasama ibu bapa waris untuk sentiasa memantau disiplin anak-anak dan menyokong segala usaha pihak kolej dalam mewujudkan persekitaran akademik yang selamat, harmonis dan beretika. Kolej Matrikulasi Kedah menyediakan pelbagai prasarana dan kemudahan yang lengkap serta kondusif bagi menyokong proses pembelajaran dan perkembangan sasiah pelajar secara menyeluruh. Antaranya termasuklah kompleks pentadbiran yang dikenali sebagai bangunan Seri Jerai, sebuah dewan yang besar iaitu Dewan Mahawangsa, sebuah masjid yang mampu menampung 3,000 jemaah dalam satu masa. Pusat aktiviti pelajar iaitu Serambi, Dewan Kuliah, 2 dewan besar yang boleh memuatkan 250 orang setiap satu dan 4 dewan kecil yang berkapasiti 150 orang setiap satu. 52 bilik tutoran, 7 makmal komputer, 11 makmal kimia, 7 makmal fizik dan 7 makmal biologi. Pusat sumber, bilik pembelajaran digital, 3 kluster asrama iaitu 2 untuk pelajar perempuan dan 1 untuk pelajar lelaki. Yang dihormati para ibu bapa dan waris yang saya muliakan serta anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian. Sebagai penutup taklimat pada hari ini, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas kesudian datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan meluangkan masa bersama kami di Kolej Matrikulasi Kedah. Saya berharap para waris terus memberi dorongan, sokongan moral dan keyakinan kepada anak-anak untuk menghadapi cabaran pengajian di peringkat matrikulasi ini.
Kami di pihak kolej akan berusaha sebaik mungkin untuk menyediakan persekitaran pembelajaran yang selamat, kondusif dan menyeluruh. Namun, kesinambungan sokongan daripada keluarga amat penting sebagai tulang belakang kejayaan pelajar. Kepada pelajar yang dikasihi, saya berharap para pelajar semua terus berusaha dengan penuh tekad, disiplin dan kesungguhan sehingga berjaya menggenggam cita-cita yang diimpikan. Akhir kata, saya mendoakan agar semua pelajar dapat menamatkan pengajian dengan jayanya dan menjadi kebanggaan keluarga serta negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.